2.4. Okay, quiet dah. Okay, hari itu cikgu dah bagi tahu terang sikit kan apa tu tangent. Okay, kamu terang sikit lah, terang sikit sekejap lagi. Okay, kamu apa yang kamu pernah belajar adalah tentang tangent adalah bulatan satu garis tersentuh titik bulatan dia akan bentuk 90 darjah. Apa yang kamu pernah belajar sebelum ini? Okay, quiet please. I don't have speaker. Okay, so sekarang ni kalau dia terlibat dengan garis. Okay, saya pilih satu titik dekat sini. Dengar dulu. Okay, so tersentuh satu garis. Okay, tersentuh satu garis dekat sini lah. Okay, dia akan membentuk 90 darjah dekat sini. Okay, di mana tersentuh satu garis ini adalah tangent. Okay, ini adalah normal yang bentuk 90 darjah dekat dia. Okay, di mana tangent, macam mana kita nak cari tangent dia? First, kita kena cari kecerunan. Okay, ini adalah Y. Bila kita cari dy dx, adalah kecerunan tangent. Okay, so ingat cari dy dx adalah kecerunan tangent. Okay, contoh dekat sini. Okay, bila dia tersentuh satu garis ni, bila dy dx, kecerunannya dia mesti negatif. Kalau dia macam ni, okay, kalau dia tersentuh ni titik minimum atau titik maksimum garis macam rata, so ini adalah kecerunan dia adalah kosong. Okay, so kecurangan kalau ke sebelah sini, dia akan dapat positif lah. Dy dx dia positif. Iaitu dy dx adalah kecurunan tangent. Okay, so kita seterusnya kita tengok soalannya. Ini soalan yang susah. Okay. Very difficult. No, dia tengok macam ni agak susah lah. Bukan susah. Java, medium. Rumit. Okay. So, first, dia nak apa? Sila cari dy dx. So, kita cari dy dx. Sebelum kita cari dy dx, kita kena buat apa? Kena tukar semua naik ke atas. Yang ada kat bawah, kalau nombor tak apa. Tapi kalau terlibat dengan x, okay, kita kena naik atas. Kalau nombor kat bawah, kita kekal nombor kat bawah ya. Nombor tu kita tak kacau. Kita hanya usik pemboleh ubah. Okay. So, dekat sini, kemudian kita buat dy dx. Okey, lepas kita buat dy dx, dapat dah jawapan dia. Iaitu, ni. Okey, dia. Ini akan jadi negatif 3, negatif 2 diturunkan. Ini akan jadi 2 lah. Negatif 2 diturunkan, dia akan jadi negatif 3 di sini. Okey, so kita dapatlah jawapan untuk dy dx. Tengok soalan yang kedua. Okey, sila cari kecerunan tangent bagi lengkung di ABC. Apa dia ABC? ABC dekat sini. Ada banyak. So, kalau apa tu kecerunan tangent ya? So, first thing kita kena cari kat mana tangent dia. Kat mana tangent dia. So, dia tersentuh satu garis dekat sini. Tersentuh sini. Tersentuh sini. So, bila tersentuh satu garis dekat sini, dia akan garis lurus, dia ada kecerunan. Semua garis lurus ada kecerunan. Okay? So, kita kena cari kecerunan dia. Di mana kecerunan tangent adalah dy dx. Boleh faham? Boleh ingat nah? Kecerunan tangent adalah dy dx. So, dia ada titik yang berlainan. Okey, dia titik berlainan, jadi kecerunan akan berlainan. Kecerunan tangent akan berlainan. So, kita isi X. Kenapa? Sebab setiap kali lepas kamu buat, dia mesti ada X sahaja. So, untuk titik yang pertama, dekat titik pertama, X dia 1/2. Kita isi 1/2. Okey, so dia dapat negatif. So, kecerunan dia sengit macam ni lah. Okey? Oh, sorry. Oh, banyak ya. Sengit macam ni. Okay, so kalau macam ni, M dia negatif. 2 hong, tengok sini. Okay. Okay. So dekat sini, kosong. Okay, bila dy dx kosong, maksudnya garis kecerunan dia macam ni, lurus. Okay, ya. So, dia mesti adalah titik maksimum atau titik minimum kalau dy dx. Okay.
So macam ni dia adalah titik minimum lah. Okey, nanti kita cek. Kalau dia tak bagi garis, macam mana kita tentukan dia adalah maksimum atau minimum. Okey, yang ketiga sama juga ganti X dalam dy dx dia. Okey? Boleh? So dapatlah positif. So dekat sini, okey, kalau ada tiga titik ya. Okey, titik pertama macam ni, titik kedua macam ni, titik ketiga macam ni. So kalau dia tak bagi, jikalau dia tak bagi titik macam ni, jikalau dia tak bagi garis ini, dari sini saya boleh tahu, agak-agak boleh tahu bentuk dia macam mana. Sebab kita dapat tangent kan, yang warna merah ni kecurunan tangent. So kita boleh agak-agak graf dia macam ni. Agak-agak lah, okay? So walaupun tak cantik. Lihat. Okay, dia ada curve. Titik maksimum dia. Okay, dari dy dx kita boleh tahu dia punya curve. Tetapi, okay, kita tengok untuk setiap ni ABC, keadaan kecurunan tangent pada lenggong. Untuk setiap nyatakan. Kenapa nak nyatakan? Maksudnya dia nak describe. Okay, so dekat sini. Dia describe lah. Sebab kecurunan tangent dekat yang titik pertama, dia kurang daripada kosong. Jadi kecurunan dia negatif. Bila kecurunan negatif, dia ke kiri. Okay, dia ke kiri. Okay, kalau dekat sini kosong, dia garis lurus, mengukfu. Okay, mengukfu. Horizontal, yes. Okay, so garis dekat sini positif. Ke kanan, jadi kecurunan dia positif. Okay, so dekat sini, okay, ini soalan dia. Okay, nyatakan. Okay, kalau kita tak ada macam ni, macam mana saya nak tahu? Okay, contoh ya, soalan ni ya. Kalau dia tak bagi titik-titik ni, dia nak kamu tentukan sama ada dia minimum atau maksimum. Okay, kita kena guna pembezaan kali kedua. Sekejap ya. Sekejap. Okay. So, dia ada pembezaan kali pertama dengan pembezaan kali kedua. Pembezaan kali pertama bila dy dx sama dengan kosong, maksudnya M sama dengan kosong. Bila M sama dengan kosong, biasa dia dekat titik yang sini. Atau macam ni. Okey, contohnya bagi soalan macam ni. Dia nak tentukan sama ada dia titik minimum atau titik maksimum. Bagaimana kita boleh tahu titik minimum, titik maksimum? Teori dia macam ni. Dy dx dia mesti sama dengan kosong. Sebab dia akan bagi tahu titik pusingan ataupun titik penggun. Apa tu titik pusingan? Okey, titik pusingan maksud contohnya bila dia lukis sampai sini, tiba-tiba dia pusing. Ni is titik pusing. Not session point is this one. Titik penggung. Pusingan turning point. Turning point. This is stationary point. Dia ada dua ayat. Satunya titik penggun, satunya titik pusingan. Okay? Dia ada. Tapi, okay. Lepas tu kali yang kedua, pembezaan kali yang kedua, jika bila isi X, nilai dia positif, dia minimum. Kalau nilai dia negatif, kurang daripada kosong, dia maksimum. Positif minimum, senyum. Senyum minimum. Ingatlah, positif senyum minimum ya. Okey, so kita tengok. Dia bagi tahu cari titik-titik penggun. Okey? Apa maksud titik-titik penggun? So saya cerita sikit fizik sikit dah. Bila saya campak ni, bila saya campak. So bila dia campak, dia akan dari sini dia pusing, dia akan jatuh ke lantai kan? Okey, bila dia sebelum dia jatuh lantai, dia ada capai yang maksimum height, ketinggian yang paling tinggi, ketinggian maksimum. Okey, bila dia turun, masa bila kita anggap dia berhenti sekejap. Dia baru turun. Kan bila dia nak turun, dia berhenti sekejap baru turun. Okay, so that point kita kata titik penggun. Kita anggap dia berhenti. So, turun. Contohnya masa kecil you tengok kartun. Kartun apa ya? Rabbit or something, dia lari, and then tiba-tiba dia lari dekat bukit, and then dia boleh lari. Then, baru dia perasan dia jatuh. Adakah pernah tengok
kata macam ni. Benar kan? Tom and Jerry got lah. Tom and Jerry. Okay. So, okay. So, soalan ni. Cari titik-titik penggun. Apanya titik-titik penggun? Titik penggun maksudnya titik yang bahasa pusingan. Turning point. Okay. Contohnya soalan ni. Kuasa 3. Kuasa 3 maksud dia ada 2 kali pusing. Okay. Dia ada 2 kali pusing. Tapi grafnya macam mana saya tak pasti. Apa yang saya pernah belajar ataupun apa yang kamu pernah belajar ni kan. X kuasa 3. Okay, pernah belajar macam ni. X kuasa, ini negatif. Okay, ini negatif. So, dekat sini saya tak tahu dia pusing kat mana. So, first thing saya buat dy dx dulu. Sebab titik penggun, maksudnya kita nak cari dy dx sama dengan kosong. Okay, sebab dia pusing kat sini. So, dy dx sama dengan kosong. Cari dekat sini. Okay, dy dx lah kan? Dy dx sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong, kita boleh dapatlah titik pusingan. Okey, kita dapat macam ni. Bila kita nak macam 6 ni, kita kena kekal. So, kita hanya boleh faktor. Kita tak boleh bahagi. Kalau kamu bahagi 6, contohnya hilang 6. 6 sebenarnya lari ke sini. Okey, so 6 ni sepatutnya kamu kena kekal. Okey, 6 ni kena kekal dekat sini. Kemudian kita dapatlah, so saya tahu dekat titik negatif 2 dengan titik dekat 1, dia ada pusing kan. Dia ada pusing. Tapi pusing kiri kanan saya tak tahu sama ada macam ni ke, sama ada macam ni ke, saya pun tak tahu. Okay, so saya kena check lah. Okay, dia ada 2 cara. Okay, satunya saya buat pembezaan kali kedua. Saya buat pembezaan kali kedua dari sini. Saya dapat 12x tambah 6. So, saya buat pembezaan kali pertama. Kemudian saya buat pembezaan kali kedua. So, ini yang pertama. Okey, yang kedua dy dx sama dengan kosong. Yang ketiga saya buat benda macam ni. Kenapa? Saya nak pastikan dia minimum atau maksimum. Kalau dy pembezaan kali kedua, positif dia apa ya? Dia dapat titik minimum ke maksimum? Minimum. Kalau lebih kecil, maksimum. Dia dapat titik maksimum. Okey, boleh setakat ni? Okey ya. So, kena cari pertama dy dx. Cari kedua di kuasa 2y per dx kuasa 2 ni. Okey, so sekarang ni kita nak x sudah dapat. Sudah dapat x. Kita kena isi ke dalam. Okey, isi ke dalam. So, lepas saya isi ke dalam untuk sorry ya. Apabila x sama dengan negatif 2, saya dapat negatif. Saya dapat negatif 18. So, maksudnya dia kurang daripada kosong. Okey, yang kedua, apabila x sama dengan 1, okey. Bigger a bit. Okey. Bigger a bit. Okey. So, sama juga 12x tambah 6. Saya isi 1 dekat sini, saya dapat positif. Okey. Bila saya dapat... Shh, quiet dah. Listen to me, please. Saya tahu kenapa sebab masa kecil you tak main yang benda ni. So, masa besar baru main. Okay, that's why. Okay, so dekat sini, dekat titik negatif 2 ni, saya tahu apa dia? Apabila x sama dengan negatif 2, saya tahu benda ni adalah maksimum. Maksimum senyum ke masam? Masam. Okay, so jot down. Sini masam. Okay. Apabila 1 dia senyum. So, dia agaknya warna biru ke warna merah? Negatif 2 maksimum. Warna biru kan. So, saya padan yang warna merah. Dia warna biru maksimum, minimum dia agak dia macam ni. Tapi saya lukis tak cantik lah kan. Okay, ni tak ada ya. Okay, so dekat sini. Sekarang dia nak apa? Dia nak titik penggun. Titik maksudnya dia nak nilai x, y.
So kita ada X saja, mana Y. So apa yang kita dapat ni kat sini, kita ganti ke Y. Ganti ke X. Ganti ke dalam. Then kita dapat Y lah. So kita dapat titik yang pertama adalah 25. Macam mana saya dapat? Sebab saya tiru sini. 25. Yang satu tu saya pun isi ke dalam, saya dapat negatif 2. So sini adalah negatif 2. So saya padam. Okey, saya padam agak-agaknya macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Okey. So dia nak titik. So kita kena kata ini. Okey, dekat sini kamu kena kata apa? Titik. Titik dia kita ada 2 titik. Satunya 25. Satunya negatif 2. Sini. Negatif 2. So ini you kena tulis titik maksimum. Cek sini titik maksimum. Buka semua. Okey? Sebab ini boleh, I beli ini sebab dia boleh nampak walaupun ada lampu. Advertisement dia kata boleh besar sampai 50 kali ganda. Ya. I pun tak pasti. Ibunya. Betul kot. Lepas tu I beli sebab dia kata dia boleh connect 5, dia boleh connect handphone boleh connect, tapi sampai sekarang saya pun tak tahu macam mana nak connect. Okay? Yeah, I thought everyone can bring handphone and then they can give the answer. Also, I don't know. So this one minimum. Okay, so kita ada titik maksimum dan titik minimum. Ayat ni perlu ada. So langkah pertama dy dx sama dengan kosong. Langkah kedua, biasa langkah kedua sama ada buat kali yang kedua atau buat yang ni sama dengan kosong. Langkah pertama dy dx. Langkah kedua dy dx sama dengan kosong, dapatkan x. Langkah ketiga pembezaan kali kedua. Pastikan dia positif atau negatif. So lepas kamu dapat titik maksimum minimum, kemudian you ganti, you dapatkan y. Lepas tu you tulis titik maksimum untuk ni, titik minimum untuk ni. 3 langkah aja. dy dx equal to 0. Pembezaan kali kedua, tentukan titik maksimum atau minimum and then tulis jawapan anda. Langkah ketiga sepatutnya kena masukkan. Langkah ketiga cari y. Langkah keempat cari y. Okay. So setakat ni. 老师要下雨的，真的是。好了，那我们要回到老师，我们这边有一半的人都太老师来的。Okay, kita kena buat ini muka surat ni. Muka surat 36. Wakin, are you sure your paper is in your home? Yes. Okay then. Okay. Tentukan titik pusingan. So langkah pertama apa dia? Pesan langkah pertama cari dy dx. Langkah kedua cari dy dx sama dengan kosong. Langkah ketiga tentukan titik maksimum atau minimum. Yang ni kena tulis tau. Yang ni lebih besar dengan kosong. Yang ni kena tunjuk. Okay? Yang ni kena tunjuk. Yang keempat apa dia? Cari titik y. Substitute dalam y. Okay? Substitute dalam y ya. Lain dy dx dengan y. Kemudian tulis jawapan anda. So sila buat. Boleh siap. Cukup lah. Tak cukup ke? Cukup kot. Oh, dia ada cara yang kedua. Ni ada cara kedua tapi sebab so you buat yang tu dulu lah.